Satu hadis yang riwayat oleh Selamah binti Hur. An Salamata bintil Hur radhiyallahu anha. Seorang sahabat Nabi Tino. Sahabat Nabi Tino. Tu. Dia katakan itu Selamah ni. Qalat berkata Selamah. Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku dengar Nabi kata. Selamah sendiri tu. Orang lain jatuh dah di tino ni. Royak hadis juga dia. Royak hadis juga. Nabi kata kena yaqulu. Nabi kata, Nabi bersabda. Ya'ti 'alan nasi zamanun. Lagi akan datang suatu masuk. Suatu masuk akan siapa? Lagi akan datang. Lagi akan datang akan siapa? Masuk Nabi royak. Sebagai alamat kiamat. Gapo nama? Yaqumuna sa'atan. Tu. Suatu masuk orang ramai berdiri tegak. Biber apa masuk? Pakat doyak cacat. Nabi kata sikit lagi. Satu masuk akan berlaku nak umatku ni lagu mana? Orang-orang yang sigar, yang tegar. Mana tu? Dalam masjid, dalam balasok. Dia buat gapo? Nabi kata buat gapo? Nabi kata la yajiduna imaman yusalli bihim. Mereka tidak mendapatkan orang yang boleh menjadi imam untuk mereka semaya berjemaah. Ni hadis hak bodoh royak dah kata alamat kiamat ni. Satu masa tak ada orang nak jadi tu imam semaya. Bila tu imam hak majlis letak, dia tak mari jadi imam, sakit gigi ke sakit perut, makmum tak pandai nak jadi imam. Aku paling ke mung paling kat aku. Mung hangguk, aku pun hangguk. Supaya serati nak belaki. Hak ni kata mung lah sedap sikit baca. Hak ni kata aku tak leh. Mung lah moleknya, aku pun tak leh juga. Dah jadi tu imam terlupa kepah Fatihah. Hak ni kata aku tak leh juga. Dah jadi tu imam, kainku ketah. Macam-macam lah. Lepas tu buat lagu mana? Bakat semaya masing-masing. Dia siapa tahap tu, itulah alamat kiamat. Tidak? Gana weh? Tahu? Nak cerah ni subuh ni. Nak buku apa dah? Tak lagi dah tu imam tu. Lah demo. Jangan tak boleh demo. Kau dengar lagi tu demo sedap Fatihah. Tak boleh kau tak besok. Kau ada dapat siap. Nak wujud ketuk hatu. Kenal leh. Lepas tu kena? Pakai cakuk. Mung cakul itu, aku cakul ini, mung cakul itu sudah. Assalamualaikum, lagu klik gerak. Ni satu masuk Nabi kata ke siapa lagu ni. Dia tahu umatku akan tipu benda ni, tak ada tu imam nak jadi tu imam semaya. Tengok hari ni, tengok learning level. Ada tak lagi learning berlaku di masa kita learning. Kalau ada learning dah, jalan dah. Siapa dah tu masuk nak kemat? Berada dalam kemat dah kita. Hanya kemat besar tak berlaku lagi. Kemat besar pun nak berlaku dah. Gepor bombing mana tu? Tengok Jepun. 3 hari lepas kemarin. Berapa ratus mati? Kamu tengok kemarin dulu ni 62 berapa? Tu mati nak ayat tu. Pas tak tahu dah berapa lagi tengok Jepun. Tu gepor bombing tu setengah daripada alamat kemat besar dah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Tu kita baca izazu tu ada ayat tetap kiamat. Bombing bergonyek. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bergonyeklah bombing ni sebagai bergonyek. Dia panggil pending why. Bengak. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi bila ngekah waktu habis benda-benda hak mahal, benda-benda hak berharga. Mata mah pecah bila. Dulu tanah. Kita tengok bukit ni pecah.
air banjir dah. Tu ayat tu. Tu bila kiamat. Banyaklah. Kata kiamat, idza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadzibah. Tu. Ayat-ayat tu berlaku banyak. Tu kiamat tu, dia kiamat takut dah nak kecek dah. Deh, banjir kemarin dulu pun nak ayat kata habis serik dah kita. Tak gitu. Tak ada kena jamuh, tak ada kena jamuh. Jamuh tu tak kena, jamuh ni tak kena, air tengah nak naik derah. Luik dia tu kata aku pun kena ikut mari. Derahlah taruh tak ku besar ni selai air dah. Aku ni mutu tak nampak ceruming dah. Tak ada buat apa, pakat kena belakang. Tu air boh ya. Dan gepo boh ming la ilaha illallah. Gugak. Nak ayat tu. Tu gepo boh ming ayat tu. Selegak habis. Bule bitek. Tu nak ayat tu. Bukit-bukit pecah habis. Tak ada siapa dia nak tani dah. Dia bukan mati kena busuk situ lah. Tuan meko pun mapuh dah. Tu nak ayat tu. Dia berlaku kiamat. Hani alamat kiamat. Alamat kiamat. Nah, apa tu Nabi kata? Akhir-akhir nak royak kata tak ada tu email nak jadi tu email semaya. Jadi tu email ni untuk tu email yo. Tu email semaya ni untuk tu email hak majlis letak je semaya. Dia tak ada hak tu siap. Tak ada pergi duduk belajar jadi tu email. Ni satu juga kita ni ya. Habis kena belajar pembel juga. Bel ni ayat tu. Kena ajar bel. Banyak mana orang bel tak suka. Banyak mana orang bel tak betul. Tak betul banyak. Amo duk dengar banyak. Orang bel tak betul banyak. Tu. Tak betul dengan huruf bel. Shin. Kena tahu tepat dia molek. Ashhadu. Ashhadu. Hayya 'ala solah. Jangan dua tak tekan mana jadi ho. Hayya 'ala solati, hayya 'ala solah. Jadi ho. Sebab tu kena belajar. Padahal bel ni besar fadilah dia. Kalau hamba royak bel pakai bubuk tu, pakai klik mikrofon. Takut dead demo. Tidak.